Untuk China, kan Kamar Travel ada sediakan pakej Siyahah Guilin. Yang ni baru Ini yang baru. Tahu tak Siyahah tu masuk apa? Okey, untuk Siyahah kan maksud dia menziarahi dalam bahasa Arab, tahu tak? So kita orang, so Kamar Travel ni ada keluarkan pakej baru iaitu Siyahah Guilin. Okay, tarikh kat sini ada 2 tarikh tau. Sini ada 5 hari 4 malam dan satu lagi 6 hari 5 malam. So kat sini kalau Puteri nak pergi melancong, banyak tempat-tempat kat bawah ni yang kita orang akan bawa. Wah, Guilin Mosque pun pergi juga. Mahal ni saya rasa, ada RM10,000 ni kan? Tak sampai RM10,000. Ya ke? Untuk pakej ni, untuk 5 hari 4 malam, harga hanya bermula RM2,799 sahaja. Serius lah? Betul. Ya Allah, daripada kita pergi inbound, baik kita tambah sikit lagi untuk pergi ke outbound. Kiranya Khaimah Travel ni dia baru je buat package untuk ke Guilin. Anda semua siapa yang teringin nak pergi China dengan bajet berapa tadi Dina 5 hari? Untuk 5 hari hanya RM2,799 sahaja. Dan deposit bermula RM500 saja. Korang boleh try pergi Guilin. This is the new place dekat China yang Khaimah buat, okay? So, dah pergi travel dekat Kuantan, kita pergi Guilin. Bye.